sekali yang dia kena ambil adalah zinkosobol. Mengapa zinko? Sebab zinko ni ada semua jenis nutrien yang diperlukan oleh badan. Dia ada mineral yang diperlukan, dia ada vitamin yang diperlukan, dia pada elektrolit lah yang diperlukan. Jadi semua ada dalam zinkosobol tu. Jadi paling kurang dua tu. Kemudian untuk kesihatan jantung dan salur darah dia pula, dia perlu ambil bifil pula. Jadi itulah bahan-bahan yang perlu diambil. Jadi kalau orang berpandangan, oh tak perlu ambil sebab apa tu hemoglobin, bukan masalah hemoglobin sahaja. Hemoglobin tu salah satu sahaja. Sebab apa hemoglobin tu kurang? Sebab dia berlaku disebabkan oleh kekurangan erythropoietin. Orang yang rosak buah pinggang ni, buah pinggang dia tak boleh membentuk darah tau. Jadi macam mana kita boleh membantu? Kita bagi bahan banyak erythropoietin. Jadi bahan precursor untuk sel darah itu yang terdapat di dalam zinkosobol dan juga spirulina. Spirulina ni terbaik. Jadi ambillah penyuruh zinkosobol, ambil BP dan spirulina. Barulah dia sihat. Jadi tujuannya supaya dia tak dia tak perlu dialisis sepanjang hayat sampai 3 kali seminggu. Dia boleh kurangkan daripada 3 kali jadi 2 kali, daripada 2 kali jadi sekali. Dengan cara apa? Dengan cara dia kawal lah makan. Dia sebenarnya orang yang dialisis ni, dia tak perlu nak ambil makanan fizikal ni terlalu banyak. Contohnya ambil daging banyak, ayam banyak dan makan nasi, makan burger. Jadi kalau dia ambil functional food ni, dia tak perlu macam tu. Dia nampak macam tak makan kan, tapi dia sihat. Sebab dia ambil functional food. Orang pergi ke bulan dia ada ambil nasi dah. Dia ambil burger ke tidak? Tak ada. Dia ambil functional food semua tu. Jadi makna dia duduk lama berbulan-bulan di angkasa pun tak ada masalah kerana ada functional food. Sebenarnya badan kita dia tak perlu physical food, yang perlu adalah functional food dalam bentuk pil macam tu. Dia ambil satu pil pun dah cukup cover semua sekali. Jadi kadang-kadang kita sihat. Kau tak makan, macam mana nak sihat? Sebenarnya pil itulah makanan yang terbaik kerana dah ada semua sekali dah. Sebab apa? Kalau kena ambil burger, satu ketul burger kan, dia cuma memberi hasil berapa banyak. Mungkin dalam 300 kilokalori saja. Tapi dengan ambil satu pil tu dia menghasilkan 400 kilokalori. Mana lebih baik? Pil itulah lebih baik. Kadang-kadang kita silap. Itu satu konsep yang silap. Satu lagi konsep yang silap, ramai doktor-doktor pun tersilap mengatakan bahawa badan kita tak perlu pun suplemen. Itu salah. Mengapa kita perlu suplemen? Kerana makanan fizikal ni dia tak balance tau. Dia tak balance. Walaupun kita ambil contohlah, kita ambil burger lah, burger. Apa yang banyak kan? Yang banyak adalah karb yang banyak dan juga dia preservatif yang banyak. Itulah yang beri racun pada badan. Jadi kita perlu ambil. Kalau saya wajibkan diri saya, dapat sakit saya wajib ambil. Itu sebabnya boleh sihat. So what's your regimen? Hari-hari tu apa yang? Oh, hari-hari saya ambil Ciruto. Ciruto 2 secet sebelah pagi, 2 belah petang. Saya ambil zinkosobol. Zinkosobol ni saya ambil 30 biji. Mana 10 pagi, 10 tengah hari, 10 malam. 30 biji. Kemudian masa tea break ini saya ambil Bifil. Pagi-pagi dan malam saya ambil Magnifil. Semua saya ambil. Jadi mana kalau kita nampak tak makan tengah hari ke, tak ambil dinner ke, tak ada masalah sebab kita dah ada. Tapi bukan ke kata Bifil tu kalau better diambil pada waktu perut kosong, waktu pagi selalunya? Boleh je. Dia yang penting sekali 2 jam sebelum makan. Supaya dia ada interaction dengan makanan. Itu sebenarnya nak sebut kosong. Jadi kita makanan kita dalam 2 jam tu sudah diproses. Jadi boleh saja ambil bila masa macam tea break ke, masa tea break pun boleh sebab kita tak ada makanan kan. Supplements tu usually dia an hour gap daripada orang yang banyak makan ubat doktor, drugs. Macam mana? Some people dia ada gap dia berapa lama? Berapa lama daripada makan ubat kan? Setengah jam dah cukup. Sebab tahu je lah ramai doktor dia kata tak boleh campur. Mana boleh campur? Tak boleh campur, setengah jam dah cukup je. Setengah jam tu dia dah absorb dan proses. Prof, kalau macam tu yang sesuai dia better ambil 3 kotak ke sekotak ke 16 plus 3? Macam mana? Dia yang lebih berbaloi untuk orang yang ada masalah kesihatan.
dia better ambil 1 kotak untuk percubaan ataupun untuk dapatkan hasil kena ambil yang 3 kotak terus kan?